Itali malu besar gagal untuk layakkan diri ke Piala Dunia untuk 3 edisi berturut-turut. 4 slot terakhir daripada Eropah berjaya diisi oleh Czech Republic, Bosnia, Sweden dan juga Turki. Bosnia akan masuk ke dalam grup B, Czech Republic akan masuk ke dalam grup A, Sweden akan masuk ke dalam grup F dan juga Turki akan masuk ke dalam grup D. Kejutan paling besar dalam kelayakan kali ini adalah Itali sekali lagi gagal untuk layakkan diri ke World Cup untuk edisi kali ini. Untuk info, last diorang main World Cup adalah pada tahun 2014 yang mana diorang sangkut dekat peringkat kumpulan untuk edisi yang lalu. Untuk game awal pagi tadi, secara keseluruhan game dikawal oleh Bosnia dengan 65% ball possession. Corak permainan Itali yang tak konsisten dan tak ada hala tuju menyebabkan pemain-pemain Bosnia berjaya untuk kontrol game sekaligus dapat untuk conquer barisan kotak penalti pasukan Itali. Dengan kad merah yang dihadiahkan kepada Bastoni untuk first half, memang lebih memudahkan lagi pasukan Bosnia untuk mengucak kacirkan pertahanan pasukan Itali dan sekaligus dapat untuk membuat banyak sangat percubaan untuk malam ini. So kali ini bawah Gattuso masih lagi tiada Itali di World Cup. So fan-fan Itali, sebenarnya apa yang jadi dekat pasukan Itali sekarang ni? Apa punca yang mana diorang gagal untuk layakkan diri untuk 3 edisi berturut-turut? Cuba korang komen sikit apa masalah Itali sebenarnya.